Assalamualaikum guys, kita kembali lagi di Razik Channel. Okay guys, so untuk video kali ni kita akan buat video unboxing. Ni bukan aku beli kat Shopee Hari ni aku akan buat video unboxing berlainan dari aku beli kat Shopee ataupun apa panggil, aku beli ni kat Taobao. Siapa tak tahu Taobao tu kau beli barang kat China lah biasanya. Ni guys, barangnya. Ni bukan aku beli Abang aku beli ni. Sorry kalau aku cakap macam lama-lama sikit nak bahan cakap. Ni guys, barang aku beli kat dia. Ya, aku tak ada toko kedai tu. Abang aku beli ni. Abang aku beli ni. Okay, jom kita unboxing sekarang. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk bagi like, share, subscribe, okay? Okay guys, so kita akan unboxing Beyblade ni. Tadi aku duduk kursi dia memang reyak. Okay, jom kita unboxing mainan ni. Bukan mainan Beyblade aku beli. Ni beli kat Taobao lah. Kalau korang nak percaya, tengok ni. Macam bahasa Cina kat sini. Apa no, memang nak macam suara aku dulu, macam budak. Flashback. So, lagipun saya ni budak PT3 lah. End of flashback. Aku dok macam tu sangat ndeh. Suara dok sangat. Dok lah macam Meli tu ni. Aku ni birthday aku sebenarnya ada benda ni sebenarnya, Beyblade ni. Sebabkan aku buat video ini aku buat lalu. Kalau aku tunggu birthday aku lambat pula share di video ni. Okay, jom kita tengok kotak dia dulu. Aku rasa ni lah Beyblade orang mau beli sebab stok combo kuat kok. Macam Hot Longinus Hot, apa mana panggil? Beyblade Gertie Longinus Hot. Ni punya online Beyblade ya. Ni macam campur ke semua Valkyrie lah, Hot Evolution yang terakhir. Aku dah beli G Beyblade X ni buat video sebab memang hangat. Aku nak beli pun kata simpan pitih dulu. Jom kita tengok punya depan dahulu. Kita review dulu kejap. Kita akan tengok dulu. Ini adalah B193 Ultimate Valkyrie Legacy Variable Dash. Ini punya gambar Ultimate Valkyrie. Aku kena pasang stiker apa pula. By win, you're gonna have to give back all the Beyblades you took from everyone. Got it? Okay, kita tengok ni kat bawah ni. Atas ni macam ada campur ke semua Valkyrie Evolution dari bermula sampai lah yang terakhir. So kat sini kita ada attack type, burst system, usaha kanan, dynamic battle punya sistem. Nak tak ke atas, tekan Tommy logo. Ni punya attack type ya. Dia punya core ya, dynamic battle core ya punya Valkyrie. Layer ultimate, armor 9, besi legacy, tapak kaki ya variable dash. Okay, so kat sini kita ada, kau nampak tak kalau saya review ni macam dok terang sangat. Sini kita ada ADK yang buat animasi Beyblade made in Vietnam. Ni punya ability ya, statistiknya. Okay, jom kita buka Beyblade ni.
Aku ni nak guna pisau ke nak guna pembarian, nak buat buka? Sekejap dulu. Kita ni biar pandai. Jangan memandai-mandai. Okey, dah buka. Sekarang punya stiker je dengan manual. Ni aku punya Beyblade ya. Oh, ni first time pegang Beyblade Ultimate Valkyrie. Okay, jom kita buka sekarang. Okay, tubik punya blade nya. Sorry kalau video ni panjang sebab aku unboxing ni tak pandai sangat. Kotak Beyblade ni aku memang simpan buat collection aku Beyblade. Okay, so kat sini kita ada manual. Kita akan buka macam ni dulu. Harap jangan koyak kertas ni masa aku buka. Plastik ni tidak guna dah aku rasa. Buang je lah. Nanti aku pasang stiker je. Okay guys, inilah semua yang kita dapat dalam Beyblade B193 ni guys. Ni B193. So ya, kualiti video aku ni memang buruk sangat. Kau abaikan je lah benda tu. Aku pun banyak kali dah nak pergi tubik luar nak rakam video. Buat dalam bilik dah Allah. Letih sangat buat video ni. Okay, so kita kat sini kita ada stiker untuk Beyblade ni dengan manualnya. Kita akan tengok. Nanti saya pasang stiker dia dulu. Okay guys, so ini adalah blade ataupun layer ultimate. Okay, so kat sini kau boleh nampak ni macam kau campur ke semua Valkyrie ya. Ni punya Valkyrie punya chassisnya. Ni layer untuk single Hot Beyblade memula tu start 2015. Ni macam ada macam reference untuk Beyblade ni. Kalau kau tahu ni memang wah Beyblade yang ori lah. So kat sini yang mana merah ni digetah guys. Macam kerah agak lah. Kalau main lama-lama tu macam aku memang doa tengok kalau ia jadi macam lain sikit, dia macam smooth gitu. So ini adalah core iaitu Valkyrie 2. okay. So Valkyrie core 2 ni adalah Valkyrie core yang kedua untuk Valkyrie. Sebelum ni kita ada Xavier Valkyrie yang saya dah unboxing hari tu. Kau boleh tengok video tu. Tapi aku buat video tu macam video short lah. Video panjang tapi video short. Okay, so kat sini ada emblem yang macam God Valkyrie punya strike God chipnya. Ni macam Victory Valkyrie punya muka ni, tengok ke tepi. Ni nampak macam belah ni, 3 belah Tengok punya gigi dia. Dah lapuk sangat lah. Armor 9. Ni boleh korang boleh patah stiker nanti. Legacy kalau tak silap aku dapat 1 bintang je guys. Verbo Dash. Okay, sebelum ni kita dah ada driver Verbo Dash yang wanita ni kat bawah ni, spring warna merah. Tapi ni belum awaken lagi apa yang lain driver. Aku ada banyak dah driver ni. Dragon Phantom ni sebelum ni aku dah unbox. Kau tengok video tu dengan Valkyrie, apa dah? Victory Valkyrie lah. So sekarang kita akan pasang Beyblade ni. Sebelum tu aku kena ambil Valkyrie aku dulu sebab aku nak tukar punya driver ya. A few moments later. Ni guys Beyblade aku Valkyrie. Sebab aku nak tukar punya driver je. Kalau pakai driver Verbo Dash ni macam yang akan script kat stadium. Tukar driver ni.
bagi driver ni ke Bevoken. Sekarang aku pakai driver Evolution Dash untuk automate Valkyrie. Nanti aku pakai Nespolis lagi, stiker-stikernya aku pakai Nespolis supaya terkeluar punya stiker. Okay, so apa lagi jom kita pasang. Ambil ni. Aku dah baik kalau orang pakai Valkyrie ke layer ni macam terbalik. Balik lagi. Main kali dah terbalik umur payah ni. Ni complicated lah punya part ya. Sebab kena add line punya layer ni. Pakai legacy disc, driver evolution dash. Ketak go guys. Ni ada guys. Upgrade automate Valkyrie bersama dengan driver evolution dash. Okay, so pendengar lagi, jom kita buat test spin dan test battle dalam video kali ni. Okay guys, so habis dengar suara aku so kita akan buat test spin untuk Beyblade automate Valkyrie. Aku buat battle ni sekali dah. Kita akan launch dulu. Okay, nampaknya aku memang suka lagi driver evolution dash dari Variable Dash. Sebab saat starting aku pakai driver evolution dash. Aku pun nak cuba tau ni Brevoking dengan driver Variable Dash. Boleh tahan. Okay, saya akan pilih satu Beyblade je lah, Astro Spriggan. Nampaknya saya lihat kita tengok siapa yang menang. Spriggan menang. Okay, Spriggan menang. Okay, mesti telepon lagi. Bahasa itu saja untuk video kali ini. Kita balik kepada meja. Okay guys, so apa pendapat korang dalam video kali ni? Bagi saya automate Valkyrie ni macam tak ada kawalan. Kalau serang Beyblade Spriggan tu macam tak kena lah, payah orang nak serang. Kalau Valkyrie ni saya dah tahu lagi. Ya, aku dah tahu lagi. Driver kecil sangat. Hey, Big Smoke, it's me, Carl. Okay guys, so walaupun sepenuhnya jadi aku dah sampai lagi bulan 21 bulan 11. Okay, so happy day untuk aku bulan 11 nanti, 21 bulan 11. Tak tahu aku buat video apa special gitu sampai happy day aku. Kalau aku pun lewat tu sorry lah, sebab aku tengah edit video ni. Sekarang ni aku tengah edit video Dragon F dengan V, aku duk siap lagi. Oh, sekarang ni aku kena edit video Valkyrie pula. Okay, itu saja untuk video kali ni. Kita akan jumpa pada video akan datang. Okay, so bye.